when we know it's wrong, why do we still do it? Kita nak kena tanya soalan kepada diri kita. Bila kita dah tahu sesuatu tu salah, okay, secara hak tau, sesuatu tu salah, kenapa kita masih nak buat? Why? Is it because of peer pressure? Is it because of, like macam desire? Kenapa? We need to ask ourselves, why? So, kalau korang fikir, contoh, aku kasih contoh, macam merokok. Kita tahu merokok tu membahayakan kesihatan, tapi banyak je di antara kita yang masih melakukannya. Why? Kita tahu drugs tu, dia destroy life, tapi banyak di antara kita masih melakukan. Kita tahu crime, jenayah, itu kira adalah salah di sisi undang-undang dan juga di sisi syariat agama. Tapi kenapa? Despite knowing the consequences, we still do it. And kita tahu, joining a gang boleh membuat seseorang tu just by joining, just by joining without any activity. Kalaulah mereka tu, pihak authority nak, boleh aja diorang imprison korang. But why are there people yang masih nakkan itu? Is it because kita tak tahu consequences dia, atau because mungkin there is something else yang lebih kuat, lebih hebat, stronger than our knowledge about that particular thing? Is it that way? Or macam mana? Because kan, kalau kita fikir balik sebelum korang go on and watch this video, korang follow kita dulu, okay? Korang don't forget to follow us and check out kita punya TikTok shop, kerana apa yang korang nampak baju-baju ni adalah daripada kita punya affiliate Home Society, yang mana kira mereka mempunyai baju-baju yang cantik seperti ini, kualitinya pun baik, okay, yang dia dry fit, okay, premium lycra, and dia punya baju mempunyai message yang bermanfaat. Okay, it's sometimes motivating, uplifting, a reminder. So don't forget to follow Home Society and also follow kita Saifullah Fit Fordin, so korang tak miss kalau kita ada any talk hit video, motivation ke atau apa-apa coming up. Okay, don't forget to follow. Now continue to watch the video. Okay, I want to bring the point when we talk about knowing something is wrong but we still do it. Okay, point number one mungkin, is it knowledge, ilmu tu does not automatically change behavior. Kita have to understand this, okay? Ilmu, pengetahuan, knowledge tu, dia tak automatic mengubah seseorang punya sikap. Kerana many people know yang api itu membakar. Betul? Banyak orang tahu yang dadah tu merosakkan jiwa. It destroys life. Banyak orang tahu jenayah, crime, it leads to prison. And banyak orang tahu bad company, it influences character. But yet people still proceed and do it. People still, go and touch something that is hot. People still take drugs. People still do crime. People still campur dengan geng-geng yang kira doing vices. So, you have to ask yourself, sometimes the issue ni bukan lack of knowledge. The issue is lack of control over kita punya nafs, over our desire, emotion and environment. Because kalau kita nak kaitkan dengan fitness, okay, because I'm Saifullah Fit Fordin, okay, I promote being fit for din, okay. That's the true objective lah of getting fit kan, to me lah. Because kalau kita nak kaitkan dengan fitness, apa yang kita nak berbincangkan ni, semua orang tahu yang exercise tu beneficial, tapi banyak yang tak exercise, yet many don't exercise. The challenge ni selalunya lah is often about implementation, not information. Kerana information banyak. Dengan kehidupan moden zaman sekarang, information tu banyak je kat social media tu. Kau Google lah, kau buka any of the social media kan, platform any, information berlambat-lambat information keluar. Tapi nak buat dia tu is the next step, the next level yang banyak di antara kita tak mampu, tak melakukan. Procrastination again. As we know, procrastination is a monster. And then kenapa ada orang kira macam diorang join gang atau get themselves falls into bad circles? I think it's because of the need to belong.
Macam diorang rasa the sense of belonging. Because kita manusia ni, kita memerlukan brotherhood, kita memerlukan recognition, kita memerlukan identity, some protection and some purpose. Bila dah bercampur tu, kadang-kadang diorang ada purpose diorang yang kita feel that, oh, this purpose connect dengan kita. And kebanyakannya, selalunya, a gang, they offer this kind of thing, brotherhood, protection, that sense of belonging. So actually the problem ni kadang-kadang is not the desire. The problem ni is where that desire is fulfilled. Kalau nafsu je nak join, kau tak proceed, tak ikutkan dia, kau tak akan terjebak, kau tak akan get involved. Tapi kerana ada kemahuan untuk memenuhi nafsu tu, yang membuatkan kau melakukan sesuatu. Itu kemahuan tu yang bahaya, yang kau have to acknowledge it. Because a person dia doesn't usually join a gang because they love crime. No. Bukan cakap, oh, aku suka pukul orang, jadi aku join gang. Tak. Ada je kita tahu orang yang pergi sana sini bergaduh, duduk sini bergaduh, duduk sana bergaduh, tapi dia tak join gang. It's just dia punya character. Tapi orang yang join gang ni kerana they join because diorang nak itu macam the feeling of acceptance. Mereka nak di-accept. Kadang-kadang problem ni dia rise daripada rumah. Kerana kat rumah mungkin the family tu macam mungkin tindas dia, mungkin apa yang dia buat tu diorang macam ketepikan, diorang kebelakangkan. Jadi dia rasa macam tertolak bila berada di kalangan keluarga dia. So bila dia jumpa kawan-kawan yang so-called diorang punya gang member ni semua, diorang akan rasa macam diterima because they connect with each other. Masing-masing sharing the same mungkin family background, masing-masing rasa ditindas di rumah, masing-masing rasa cakap mereka ditolak. Tapi bila mereka berjumpa, bersatu, they find the common interest among them. So that's when diorang feel connected. Kadang-kadang many youth lah, diorang feel brave when surrounded by a group. Bila diorang ramai-ramai, diorang rasa berani. Kerana kadang-kadang bila diorang sorang, diorang tak gaduh. The courage is not there. Bila diorang sorang, diorang tak melakukan crime. Some lah, I'm not saying all. Okay. And bila dia sorang, dia rasa macam tak being pressured. Dia tak rasa being pressured. So, but within a crowd, they feel powerful. They feel empowered. They feel macam ada itu pressure to do things tau. Because kita nak kena tanya, is that courage of yours, if it disappears, that courage, if it disappears when your friends disappear, actually is it really courage? Kita selalu dengar orang cakap, kalau keluar jahat, aku seorang pun aku boleh jalan. Itu diorang cakap, aku seorang pun aku boleh jalan. Kerana mereka yang dididik begitu, yes, dia akan cakap begitu. Aku seorang pun aku boleh jalan. Tapi ada tak, diorang seorang tak boleh jalan. Diorang kena ramai-ramai. Diorang kena ramai-ramai, baru diorang boleh jalan. So, ini maknanya secara default, orang ni dia tak berani secara default. Tapi bila dia ramai-ramai, dalam setting ramai-ramai, dia menjadi berani. Kerana dia ada kawan-kawan, dia ada orang yang satu kepala dengan dia, yang kira satu gila dengan desire yang dia ada, dia menjadi berani. So actually itu bukan courage. Itu sebenarnya dia pengecut. Bila beramai, baru dia feel motivated dalam perkara yang salah. Benda ni dia boleh channel. Dia boleh di-channel kepada positif. Bila engkau menjadi berani, bila engkau menjadi semangat melakukan sesuatu perkara yang orang kata positif, bila engkau dikelilingi oleh kawan-kawan yang positif. So that's better. That is better rather than kau merasa motivated bila dikelilingi oleh kawan-kawan yang negatif. Correct? So kau nak kena ingat, because apa tahu, brotherhood yang di atas kebatilan ni, dia adalah sesuatu yang temporary. Okay? Kau nak kena understand, when arrested, bila kau kena tangkap, kau buat kes sama-sama. Bila kena tangkap tu, selalunya kawan tu hilang. Kawan hilang. Because they have their own commitment. Kadang-kadang pun kawan tu is orang yang pun tak mampu pun nak buat apa-apa untuk kau. Pasal bila kat luar, they can only be there in physical
presence. Tapi secara financial tak boleh, secara emotional pun tak lama mungkin. So diorang hanya there physically. Kalau kau ada kat sebelah diorang, yes, diorang dengan kau all the way. Bila the moment kau jauh daripada diorang dah tak boleh commit, pasal diorang masih ada desire to complete bila diorang kat luar. Bagi kau yang kena tangkap, habis lah. Kau punya cerita is kat dalam. Dan kat dalam nanti engkau pula akan cari kawan-kawan lain yang kat dalam, yang sama kepala dengan kau, yang sama jalan dengan kau. So you understand one thing. When arrested, friends may disappear. When in prison, family kau yang suffer. Kalau kau dah ada anak bini, mereka yang akan suffer. Kenapa? Kerana nak kena jumpa kau, visit kau. And it's sesuatu yang jauh perjalanan dia. Perjalanan yang jauh. And it takes time. You know, it also kira a burden to them. Kalau kau ada parents yang dah berumur, lagi-lagi kira aku biasa nampak parents yang dah wheelchair, datang jauh-jauh to visit just for 20 minutes punya visit. It's something yang kau perlu ponder. Apa yang kau buat kat luar tu tak ingatkan diorang, tapi bila kau masuk, diorang ingatkan kau. And kau nak tengok dekat situ it's selfish. Sebab tu aku tahu ada beberapa orang yang aku tahu bila diorang kena tangkap, diorang stop their family from coming kerana they feel guilty. Diorang rasa guilty to make their family suffer. They feel guilty that when diorang kat luar, diorang buat benda tak ingat family. Tapi bila diorang masuk, family diorang yang nak kena commit to that. So I know some of them yang kira stop diorang punya family, diorang macam mungkin cakap datang hari raya je, 6 bulan sekali je, kerana guilty. Diorang mungkin nak jumpa, tapi diorang rasa guilty. So these are some of the people. Different people have different character. Mungkin some akan cakap yang, oh tak, aku tak suruh family aku datang. Yes, I agree. Yeah, because itu guilty. Even kalau aku pun, aku tak akan suruh diorang datang. Because pada aku, bila kita buat jahat, kita buat sendiri because of our own desire, tak fikirkan diorang. Habis bila dah terduduk, tiba-tiba mengharapkan diorang datang, mengharapkan diorang visit every 2 weeks, every month. It's a hassle, bro. And belum tentu kau keluar, kau akan berubah. Belum tentu kau akan berubah. So, you have to understand, there are people yang kira, tak memerlukan family bila kat luar. Lepas tu, bila dah masuk, tiba-tiba in need of the family. Pada akulah, kalau kau orang yang kira kat luar, kan, kau actually boleh survive by yourself. Itu semangat tu, kan, bila kau boleh be independent, why don't you apply it when kau kat dalam? Kat dalam, kau try be independent kat dalam. Kau tengok how's the challenge. Aku boleh katakan, apa tau, kalau kau orang yang kata, aku seorang pun boleh jalan, maknanya kat luar lah, aku seorang pun boleh jalan. Walaupun kau ada kawan, tapi kau seorang pun kau boleh jalan, aku believe that attitude, kalau kau choose to change, bila kau nak berubah, kau choose to change, that attitude is actually very, very helpful. Kenapa? Kerana bila kau keluar jahat, kau ada kawan-kawan around kau, tapi engkau seorang pun kau boleh jalan. Bila kau berubah, attitude seorang pun boleh jalan tu sangat beneficial. Kerana kau tak perlukan kawan-kawan untuk buat apa kau nak buat. Jadi bila kau berubah untuk menjadi baik, engkau seorang pun kau boleh jalan. Kau tak perlu kira orang untuk bantu kau. Kalau orang ada, Alhamdulillah. Kira mindset dia gitu. Orang ada membantu, Alhamdulillah. Tapi kalau orang tak ada, fine. Aku ada Allah. Itu je mindset kita. Pasal banyak orang yang keluar jahat. Kita cakap bila diorang keluar jahat, nanti bila like macam, this is like talbis iblis lah orang cakap. The devil's deception. Bila diorang keluar jahat, diorang akan tell themselves that apa tau, tak apa, ada masalah, diorang pergi seorang. Diorang they tell themselves that apa tau, aku seorang pun aku boleh jalan, Allah ada dengan aku. Walaupun diorang nak pergi buat ni benda jahat. I know it sound funny, but that's the mentality. Ini aku nak jump into the mentality of them, the criminal mind. So kepada parents kat luar sana, korang can take this as apa tau, to dive into the mentality of korang punya anak. Korang can take this video to dive into the mentality of those doing crime. Kita not only giving solution, kita nak korang faham apa yang ada dalam mentality diorang. Why aku can say this? Because aku tak payah cerita pun, korang tengok aku pun korang tahu where I come from. So that mentality was always within us.
So korang have to understand, orang yang keluar jahat, diorang ada itu criminal punya mind. So kita as parents, kalau kita nak detect anak kita, kita nak understand anak kita kenapa dia macam ni, kita have to understand that criminal mind. Bukan understand untuk kita buat, tapi untuk kita faham, untuk kita detect. So bila kita tengok, anak aku macam ni lah, mungkin dia macam gini-gini. Macam example anak kau suruh kat rumah buka baju. Okay, buka baju semua kan, tidur semua buka baju. Sekali satu hari ni anak kau balik tidur pakai baju. Pakai baju panjang, lengan panjang, pakai seluar panjang, something lah like that kan. Mesti ada yang tak kena apa. Kau nak kena detect tau. It's not something yang kira adat. Dia bukan adat yang selalu dia buat. It's something different. So kau have to macam detect ni. Kenapa anak aku gini selalu tidur buka baju. Kenapa dia sekarang tidur pakai baju? High chance mungkin dia ada tattoo. High chance mungkin dia ada tattoo. Dia baru buat tattoo ke apa. Inilah yang typical yang selalu. So I'm telling this so parents can detect, get into that mind, that criminal mind. Inilah selalu. And then kalau budak-budak selalu macam kalau kau suspect anak kau buat tattoo, selalu budak-budak buat dekat tempat yang tersembunyi, dekat peha, dekat tempat-tempat yang kira bila pakai seluar ke apa tak nampak. So you have to be macam prihatin tempat-tempat ni, and korang kena prihatin attitude anak korang kalau tiba-tiba dia berubah. You have to, as parents you have to. Zaman sekarang lagi budak-budak ni cilik, diorang kira licik lah, kita kata licik. So parents nak kena understand this. Kalau korang yang kira orang yang dah keluar jahat, korang kenal. Tapi maybe some of you parents yang tak pernah keluar jahat, yang mungkin tak bercampur pun dengan orang jahat, Alhamdulillah Allah selamatkan korang daripada fitnah-fitnah dunia. So dengan video macam ini, korang dapat learn how to detect. Yes, korang dapat learn how to detect because korang don't sit with this kind of people. Alhamdulillah, Allah protect korang. Itulah yang sebaiknya. But then you still need to know, because mungkin kita ada anak-anak yang sedang membesar yang mungkin kita tak dapat kawal percampuran mereka, and diorang terdedah dengan kawan-kawan yang macam ini. So we have to know. So these are the things yang kira kita, yang aku maksudkan, we have to jump into their mind, their criminal mind. Okay, bukan untuk kita buat, tapi untuk kita mengenali dan detect, early detection kita katakan, because prevention is better than cure. So banyak-banyak benda macam example anak-anak kalau merokok, korang boleh tahu tau. Kadang-kadang bila balik rumah tiba-tiba makan gula kan, masuk rumah je tengah makan gula, this kind of thing. Korang kalau ada suspicion, korang dah nak kena start taking action. Dia bukan tajasus tau, bukan cari-cari, tapi ini anak adalah satu amanah. Kau have to jaga amanah ni. Untuk menjaga amanah, kau have to be proactive. Kau tak boleh macam aku tak boleh cari-cari. No. The moment the suspicion arise, kau have to do your investigation. As a parent, you have to remember, as a parent, the first priority is anak tu adalah amanah. Amanah tu harus dijaga. Dan kalau nak jaga, kena proaktif. Jangan kira orang cakap jangan bercampur aduk kesalah faham yang kira aku tak boleh cari kesalahan. No. Kalau gitu, the police, the authority can't do any investigation kalau orang suspicious. Betul tak? Kau have to understand. Orang cakap, itu authority, itu police. Engkau parent, you have the authority. You are the authority in your child's life. Kau have to understand that. Ini bukan tajasus cari kesalahan. Ini adalah satu amanah. You are the authority in your child's life. Apa yang jadi kat diorang, apa yang diorang bikin, selagi diorang kira masih di bawah tanggungan korang, adalah korang punya amanah. So you have to be proactive. So you have to understand. Banyak early detection, early signals yang sekarang korang mungkin boleh cari kat online pun. Kan, korang boleh cari kat online pun. Boleh belajar body language anak, semua, everything. Kawan-kawan diorang, you have to know. Dan moment korang nampak anak korang berkawan dengan orang-orang yang kira daripada luaran dia, bukan nak judgemental, tapi daripada luaran dia, budak ni bertattoo ke apa, you have to start to be more observant. You have to be more observant. Kebiasaan anak-anak korang dah start balik lambat, ni semua korang have to be observant. Handphone diorang, you have to be observant. This is the thing yang kira as a parent, kita tak boleh lepas tangan. Either one, the husband or the wife, I mean the father or the mother, they have to do this task. Kasal kalau tak, kita never know apa anak kita buat kat luar sana. Kita never know that anak kita mungkin dah jauh, hanyut
dengan pergaulan di luar sana. Kerana all this pergaulan, it cost them their freedom. It cost them their freedom. Banyak orang, diorang tak appreciate freedom until they lose it. They never appreciate freedom until they lose it. Example of freedom is freedom to travel, freedom to work. Okay, not only kids even for adult, okay, kita kata freedom to care for family, freedom to pray where you wish. Nikmat tau bro. And sis, kalau kita dapat beribadah di mana kita nak. Nah, keamanan tu very penting. Nikmat keamanan ni very penting. So, we have to understand that one poor decision yang kita bikin, it can affect years of our life. Kerana certain perkara, certain crime yang dilakukan, ada yang dia waktu jangka tahanan dia pendek, tapi ada yang panjang. And panjang tu dia tak kira whether kau baru bikin sekali ke, kau baru bikin 2 kali ke, tak. That sentence itself for that crime is the minimum is this. Contoh. So kau have to understand that, especially anak-anak yang dalam baju gangster, okay, kita katakan kau gaduh, mungkin sentence tak lama. Tapi kalau kau gaduh dengan weapon, dengan senjata, sentence dia lagi lama. Kalau kecederaan dia teruk, lagi lama. Kalau dia kehilangan nyawa, kita katakan lagilah lama. Malah mungkin boleh mengambil nyawa kau sendiri. So you have to understand, crime ni dia berbeza-beza. Jadi satu decision tu dia boleh mengubah seseorang punya hidup. And tak semua orang berubah bila mereka kena tangkap, bila mereka terpenjara. Mereka tak berubah some. Ada yang kira repeatedly, yang kira masuk sekali tak berubah, masuk lagi tak berubah, masuk tak berubah. And malah ada yang semakin teruk. Kenapa? Kerana mereka masuk, mereka berjumpa dengan orang-orang yang like-minded, yang kira malah, contoh bila kat luar ni, kawan-kawan dia macam orang-orang macam dia, umur dia kan. Bila dia masuk, dia jumpa orang from different age group and from different background and experience. So diorang senang bercakap betul, kadang-kadang they learn new things dalam dunia gelap. Malah bila diorang keluar, diorang menjadi semakin wild, semakin liar, semakin pandai. Kenapa? Kerana belajar. Kat dalam tu, diorang tak guna masa kat dalam tu kepada positivity. They use it in a negative way. And kadang-kadang kita fikir the influence of bad company ni, atau how to say, they say show me your friend and I'll show you your future. There's a saying, show me your friend and I'll show you your future. Kau tunjuk aku siapa kawan-kawan kau, who's kau punya circle of friend. From there kita boleh tell you sedikit sebanyak mana kau punya future. Kerana pergaulan tu main peranan yang besar dalam kehidupan kita. Kalau kau bercampur dengan orang-orang yang baik kan, InsyaAllah kau akan terinfluence untuk buat yang baik. Tapi kalau kau bercampur dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang kira memang dalam dunia gelap, maka gelaplah kau punya masa depan. Because apa tahu, kau can't deny that peer pressure is real. Peer pressure is real. Daripada zaman sekolah lagi, kita dah face all this. Diorang boleh push kita towards growth or destruction. Peer pressure ni they can push us towards these two. Whether kita jadi semakin reckless atau kita menjadi disiplin. Because kau tengok kalau kau spend time dengan orang-orang yang disiplin, disiplin tu akan jadi normal, akan jadi biasa. Kalau kau spend time dengan orang-orang yang keep making excuses, then kau akan rasa yang giving excuses ni is normal. So you have to know that every fight, every battle begins with one decision. Many people, they think that their downfall begins with a major crime. Actually no. It's actually happening, their downfall happening way before that major crime happened. Like example, one gathering, one bad influence, one compromisation, and one decision to fit in. This start way before that major crime happened. It happens way before. And this thing also, likewise, positive change often begins with one decision. One workout kan, kau buat, it leads to another workout.
one prayer, one salah, it leads to the habit of praying the next waktu. And having a mentor, a good mentor, a new circle of friends, all this plays a part in your building. Kau pernah tak? Have you ever done something? Okay, you ask yourself, have you ever done something you knew was wrong simply because you wanted to be accepted? Tanya diri korang, pernah tak kau lakukan sesuatu yang salah, kau tahu salah, tapi kau tetap lakukannya kerana nak diri kau diterima oleh circle kau? Mungkin peer pressure ke, kat sekolah ke, kat kerja ke, atau social media trends ke, so you have to ask yourself sometimes, pernah tak? Kalau pernah, kau kena relate to this topic. Kenapa? Kau kena find the solution. Kau have to find. Okay, because apa tau? Ni aku just sharing, okay? Bila kau get involved in a gang, kau get involved in a gang, you have to understand tau, dia ada komitmen yang kau kena bagi. Kau punya masa akan terambil. Kalau kau student, masa sekolah kau habis lah. Pasal banyak masa kau akan lepak dengan kawan kau. Masa kau untuk ulang kaji pelajaran akan tergadai. Kalau kau orang yang bekerja, masa kau mungkin untuk fokus kat kerja pun tergadai. Malah nanti kau start MC kerana kau ada aktiviti-aktiviti kat luar yang mengambil waktu rehat kau. So kau tak boleh commit dengan kerja kau dengan secara baik. Okay. Then from there, kau akan leads to many negative downfall daripada situ. Okay. And I can tell you this, ada orang yang kira main baju ikut geng, diorang rasa kuat kan. Macam aku cakap, bila beramai-ramai diorang rasa strong. Do you know, kalau kau ni seorang gangster lah contohnya, bila kau kena tangkap, kau selalu dengar kan orang selalu cerita, kena tangkap ni nanti they can ban you. Kalau kau bersih, they can ban and shape you however they like, to any shape that they like. Kerana kat Singapore lah kita kata there are a special department yang handle orang-orang baju, orang-orang geng. Okay, dia kongsi gelap lah kita katakan there are a special department yang handle mereka. So kawan-kawan kau yang kau selama ni trust, yang selama ni kau fight for them, mungkin tak semua, mungkin sesetengah mereka ni adalah orang-orang yang menyebabkan kau downfall. Kenapa? Pasal bila kau dah buat crime, ada yang kena tangkap, ada yang tidak. Ada yang kuat mempertahankan sahabat-sahabat mereka. Okay? Ada yang tak. Ada yang nak selamatkan diri sendiri. Maka bila mereka nak selamatkan diri sendiri, mereka akan bilang kepada authority, siapa yang buat ni, siapa yang buat ni, siapa yang buat ni. Kau nak salahkan siapa? Kau nak salahkan siapa? Bila kau kat dalam dunia gelap tu, kau akan cakap, this is not right. Ini hantu dia cakap. Okay, contohlah. Tapi kau nak salahkan siapa? Engkau pilih jalan ni. So engkau punya nama tu boleh dijual beli oleh, in fact, kawan-kawan kau yang selama ni berjuang dengan kau. Ada yang mungkin kuat, mereka cover kau. Ada yang tak, mereka akan jual nama kau. Dan bila, macam aku cakap tadi, the special department, aku tak payah sebut lah the special department yang handle tentang geng ni, kalau diorang dah ada nama kau daripada 1, 2, 3, 4, 5 orang kan, bila diorang dah ada, diorang tak perlu engkau untuk mengaku pun, kerana itu saksi-saksi tu semua diorang boleh buat engkau masuk ke penjara and duduk under ni section 55, under section 55. Engkau tak perlu mengaku, buat pengakuan apa pun, kerana statement tu 5 orang tu sudah cukup untuk engkau masuk ke dalam. Maknanya bila engkau keluar jahat, kau punya freedom ni is actually at people's punya lips, at people's punya lips. Anytime orang muntah kau punya nama, kau akan tergadai kau punya freedom. So
5-5 ni bukannya sesuatu yang kira macam kita selalu dengar orang cakap 5-5, duduk 5-5 lah kan. Kalau kat dalam seluar grey. Duduk 5-5 ni kira bukan ada date keluar. Dia ada minimum lah untuk kau punya ranking kalau kau orang yang dalam dunia gelap. Tapi dia ada minimum tapi dia tak ada date keluar. Makanya ia tengok kepada kondak kau dan keadaan kat luar. Maknanya kau punya freedom tu main peranan oleh orang lain ataupun kau sendiri. Okay? So dia bukannya semudah itu. Kerana kita cerita proses dia sikit lah. Bila kau kena tangkap dengan mereka the authority yang in charge of dunia gelap, aku tapis-tapis lah. Bahasa aku mungkin bahasa baku sikit kan, tapi aku tapis sikit lah. Tak mau sebut-sebut the particular punya nama. Yang faham, yang tak faham kasih faham. Okay, so bila aku share dengan korang dia punya journey lah. Okay, bila kau seorang gangster, okay, mungkin kau boleh share dengan anak korang supaya diorang faham dan mungkin kasih diorang fikir, is it worth it or not to go through these stages in life. Kalau engkau seorang gangster yang sangat aktif, yang kira apa-apa engkau lah, makanya engkau perlu tahu nama engkau ni sebenarnya dah ada di balai sana. Okay, dah ada di cantonment sana. Kau walaupun tak pernah kena tangkap, tapi nama engkau selalunya insya-Allah dah ada. Dia kira dah ada nama engkau, dah tahu nama engkau, nama gelaran kau, nama penuh kau, mana, apa kau buat dengan siapa selalu, semua dah ada. Kalau ada orang di keliling kau dah pernah kena tangkap. Percayalah. Kemudian the next stepnya, diorang tak perlu tunggu kau buat sesuatu. Diorang cuma perlu ada orang di keliling kau buat sesuatu, kemudian diorang boleh je tarik kau. Mungkin kau ada kat situ tapi kau tak buat. But the moment ada orang keliling kau yang rapat dengan kau atau tak rapat pun buat sesuatu tapi ada link dengan kau, diorang boleh tarik kau. So bila diorang tarik kau tu, diorang akan bawa kau pergi ke cantonment. Bila pergi ke sana, selalu diorang cakap tingkat 16 kan? Yes. Kau naik ke sana tu, kau kena ingat, that's going to be the start of your hell weeks. Pasal kau akan ditahan like 16 hari. Okay. Kau akan ditahan di sana. Kau, parents tak boleh jumpa kau ke apa. Kau akan duduk lock up dengan orang-orang lain. Tapi engkau punya daily life tu, hari-hari kau akan naik ke tingkat 16, jumpa mereka kerana mereka akan soal siasat kau. Macam mana cara mereka layan kau tu terpulang kepada engkau. Kalau engkau cooperate, maka layanannya mesra. Cooperate tu maknanya kau kena mengaku, kau kena keluarkan nama-nama orang-orang yang kira terlibat, yang mereka nak tau, yang mereka dah ada info kan. Diorang cuma nak kau counter sign je. Betul tak ni ada kat sini pada waktu ni dia buat ni. Kau cakap yes, then maknanya itu yang diorang nak daripada kau, cooperation. Engkau ada gini, kau cakap yes, okey lah, mungkin layanan kau mesra, mungkin pun kau dapat makan lah, diorang belanja kau makan tau. Okay, tapi kita faham the pride orang yang kira keluar jahat ni. Diorang takkan mengaku dan diorang takkan bilang, keluarkan nama kawan-kawan diorang, takkan muntah lah senang cakap kan. Jadi orang-orang yang macam ini, diorang going to go through a hard time. Okay, this is when aku boleh kira relate, kongsi dengan korang apa yang aku tahulah. Okay, aku alami ke, kawan aku alami ke, itu aku tak payah sebut. Tapi this is what aku boleh cakap. Benda ni adalah sesuatu yang terjadi, telah terjadi dan mungkin masih terjadi. Ada hamba Allah ni kira dia dibawa ke tingkat 16 dan bila diorang nampak dia, diorang macam happy kerana they have been looking for him, okay, for so long. And bila dapat dia, diorang happy. Diorang can do anything they like to you over there. Hamba Allah ni kena kerumun, kena rembat, kena tendang, baseball bat, pukul kat tulang kering. Kau bayangkan, bila kau keluar jahat, kau mungkin tak kena pukul. Tapi sekarang kau kena pukul dengan pihak-pihak berkuasa. Kau kena pukul dengan pihak-pihak berkuasa. And kau tak boleh buat apa-apa. Kau kena handcuff. Kat situ kau pride tau terjejas. So is this, tanya diri kau, is this apa yang kau nak lalui? Apa yang kau nak go through? Kena pukul, tak boleh melawan. Bila kau keluar jahat, this is the cost yang mungkin ada tau untuk kau. Is this the thing that you want to go through? Ask yourself. Kena pukul, kena bawa masuk dalam satu bilik yang kecil, aircon, sejuk, kau dibogilkan, maruah kau
Kau dibogilkan tau. Kena handcuff tangan. Kaki kena ikat. Dibogilkan. Disiram dengan air sejuk daripada freezer. Diambil satu ketul ais, digosok di badan kau di dalam bilik yang sejuk, tak tahu berapa degree Celsius, menggeletar. Kau tak payah bergerak, kau punya mulut sini ketak 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 gigi kau. Is this the life yang kau nak go through bila kau keluar jahat? This is the thing that is waiting for you. Boys, korang fikir, is it worth kau punya freedom dah nak kena ambil ni? Lepas tu kau kena go through all this torturing. It's not worth. Kalau kau belum pernah, it's not worth for you to go through this. Lebih baik kau kira start a new life, do things for your family, for yourself. Don't need to go through all this. Okay? Kau dah kena go through tu semua. Aku tahu ada hamba Allah yang kira, kau tahu slipper. Pasal dekat lockup tu dia ada satu slipper tau. Macam slipper taksing, slipper Jepun tu transparent punya. Slipper kan masuk kan. Ni kan kaki kau kat atas. Ni slipper kan. Masuklah macam biasa. Kan? Hamba Allah ni, dia didudukkan. Sandarkan ke tembok, kaki dia straight, tapak kaki dia gini. Diorang tanya dia, kau mana punya? Diorang akan soal kau, diorang akan soal siasat. Aku dah cakap, diorang nak kau mengaku je. Tak mengaku, pap, kena sebat dengan getah pipe. Kau tahu getah pipe yang kat rumah tebal tu kan. Diorang sebat kau punya tapak kaki. Kau tak mengaku, diorang sebat. So kat sini banyak yang tewas. Maka keluarlah nama-nama yang mungkin nama kau jugalah. Dah terkeluar daripada torture yang kawan-kawan kau kena. Tapi kalau kau kira berdegil, aku tak ikut mana punya baju, aku tak main baju lah apa, kononnya lah kan, let's say lah kau ni, kau akan kena sebat. Aku tahu orang yang kira tu slipper tu, bila naik atas tu, slipper tu boleh masuk sampai sini, ni atas kaki kan, slipper boleh masuk sampai sini. Lepas all that beating kat tapak kaki, slipper tu tak boleh masuk kan. Dia punya ni, yang kat atas kaki ni, instead kita panggil, dah bengkak. Jalan pun macam tergini-gini, kaki tak boleh pijak tanah, kena jalan macam ni. Kenapa? Sakit lah. Is this the torture yang kau nak go through? Kalau dulu-dulu kita dengar, kira diorang suruh ambil apa kat dalam laci, nak ambil, pam, tendang laci, tutup. Ini. Habis ada yang cakap kira kena tumbuk perut. Ni semua real, tak betul. Tak bedik punya. Ni semua real. Kena blindfold tau. Kau diri, kena blindfold dalam kesejukan bawah aircon. At that moment, kau boleh crash. Some people crash. Kalau orang tu crash, kau nak salahkan siapa? Orang akan cakap, kata nak keluar jahat, mesti nak kena tough, mesti nak kena lihat. Yes, but going through all that alone and tak dapat melawannya, orang crash, kau nak salahkan siapa? So these are the thing. Bila kau join a gang, you are putting yourself in this situation. Kau selalu mungkin dengar, kau tak alami. Kau tak perlu nak alami. Ada certain perkara tak perlu untuk kau alami, untuk kau ketahui perkara ni. There are things yang kira kau don't have to go through. Okay? Kau dah tahu, kau tak payah go through. Kau learn from people punya experience. Bila kau dah kena pukul, kau dah kena macam itu. Kalau kan aku cakap tadi, 16 hari kau kat tingkat 16 tu, kan? You have to go through that, okay, 14 or 16 days, let's say, hari-hari tau. Hari-hari kau kena go through that shit. Hari-hari kau kena go through that thing. It gonna tear you down. Aku tahulah, ada je orang yang kira lihat degil, tak keluar pun. Tapi macam aku cakap tadi, they don't need you to admit. Pengakuan kau tu, your acknowledgement, your kira kau punya pengakuan lah, kan, hanya beri mereka plus point. Tapi kalau kau tak mengaku pun, this is what they said, okay? You don't have to admit. With all the evidence and sign from people, we can put you in prison. We can tapau you and put you in prison. So kau nampak? Kau mengaku ke kau tak mengaku pun, kau akan masuk penjara. Kau akan ditahan. Kau tak tahu bila kau keluar. This is the life yang kau nak? Is this the life yang kau nak? You ask yourself, is this the life that you want? So, belasan hari kau diperlakukan seperti binatang. Akhirnya, kalau kau tidak bernasib baik, kau akan dicampak ke penjara. Macam aku cakap, tak tahu bila kau keluar. Minimum ada, tapi itu minimum. Tak semestinya kau keluar. Maksimum, tak tahu. Wallahualam.
Kalau nasib kau, rezeki kau baik, takdir Allah, kau mungkin keluar, diorang panggil PS, supervision, okay? Tapi kehidupan kau, tiap-tiap minggu kena pergi reporting. Pergerakan kau kat luar, kau tak boleh pergi tempat ni kerana tempat tu pada orang kau mungkin akan jumpa kawan-kawan kau. Yalah, ada je orang under supervision curi-curi jumpa. Yes, curi-curi jumpa kau boleh je. Orang nak buat jahat apa pun boleh. Bawa atas tu ada kamera pun orang kau nak buat jahat boleh je. Tapi the moment kalau cerita info sampai pada orang yang kau jumpa orang-orang tertentu yang orang cakap tak boleh, maka kau tak payah buat crime pun. The moment kau jumpa atau kau step, macam contohlah, let's say kau tinggal Tampines, okay? Tampines Mall tu adalah tempat kau punya geng-geng duduk kat situ. So, diorang akan cakap dengan kau example, kau tak boleh langkah masuk Tampines Mall punya area compound. The moment kau langkah masuk dalam Tampines Mall punya area compound tu, and diorang dapat tangkap kau kat situ, tak banyak bunyi, kau masuk. Is that the life yang kau nak? Kehidupan kau terkongkong, ini tak boleh pergi, sana tak boleh jumpa. Itu yang kau nak. Kau punya freedom ni kat hujung tanduk tu, bagaikan telur di hujung tanduk. Anytime bro, anytime your freedom is going to be robbed away from you because of the things that you do, that you did previously, because you want to be accepted by your society. Is that what you want? Kau nak kena ingat tau. These are the things yang kira awal daripada seseorang tu berubah atau awal daripada seseorang tu semakin rosak. Kerana after kau go through all that torture, kau akan masuk ke penjara. Contohnya lah kalau kau masuk ke penjara. And penjara ni, prison ni, dia bukan sesuatu tempat yang confirm kau akan berubah. Aku rasa korang pun dah banyak tengok kat TV kan, live kat dalam penjara Singapura, yang mana ada masuk berubah, ada masuk tak berubah. Kenapa? Okay, kita cerita kenapa ada berubah, ada tak. Kerana bila kau masuk tu, apa kau punya mentality? Kalau mentality kau nak berubah, kau tak boleh tunggu release baru berubah. Kau kena mula berubah daripada dalam. Tak banyak orang yang sanggup berubah daripada dalam. Tak banyak. Kerana kat dalam tu, hari-hari kau jumpa orang yang sama. And ada orang, diorang tak kuat untuk hadapi orang yang kira macam cakap, alamak, baru kena dah nak relax, baru duduk sekali dah relax. Ini ego. Ego kau tercabar. So, kau teruskan kehidupan jenayah kau kat dalam, jumpa kawan cakap, okay nanti luar kita gini, luar kita gitu. Jadi kau tengok, these are the thing yang kau ikat diri kau secara lafaz, whereby mungkin hati kau tak nak. Mungkin kau nak relax, tapi kerana peer pressure kat dalam, jumpa kawan-kawan semua, kau sampai cakap tau, okay nanti luar kita jumpa lah gini, kita buat sama-sama, buat benda gini, semua benda jahat, semua gini lah, contoh kan. This is the thing yang kira kau ikatkan diri kau dengan mereka. Kau takut nak cakap tau, taklah aku nak relax. You have to stand up for yourself. Kalau kau nak berubah, pada aku, kalau kau nak berubah, berubah daripada dalam. Kau go through lah ujian tu daripada dalam. Kerana kalau kau berjaya berubah daripada dalam, percayalah, kat luar lebih mudah. Kerana kat dalam tu, dia punya pressure sangat kuat. Kau jumpa budak-budak baju ni, boleh dikatakan, kalau sama bilik, 24 jam lah kau dengan diorang. Kalau tak yang lain tu, mungkin 20 jam ke kau dengan diorang. Makan, tidur, berak, apa semua dengan diorang. Kalau kau boleh menarik diri daripada dalam, maka percayalah, lebih mudah untuk kau tarik diri di luar. Menarik diri daripada dalam ni, dia bukannya, kat dalam ni ada satu sistem, renunciation. Maknanya kau naik ke stage, kau cakap kau nak keluar daripada baju, kan, depan orang ramai, depan polis, depan warden semua kan, superintendent semua, kau cakap kau nak keluar baju kerana gini, apa gedebuk-gedebuk lah. Dan nanti kau ada dapat privilege lah, nak hilangkan tattoo ke apa. Ada yang go through that stage. Tapi pada aku, kira apa tau, kalau kat luar pun, bila kau pakai baju, kau tak jumpa polis yang bilang diorang kau pakai baju. Bila kau nak keluar baju, kalau kau tak nak jumpa polis yang cakap pun, okey lah. Tak perlu. Tu semua tak perlu. Pada akulah. Kalau kau rasa perlu, ada benefit untuk kau, tafadhol, lakukan. Ini masing-masing punya prinsip. Ni prinsip. So, pada aku, as long as kau bilang kau punya budak-budak baju, kau bilang kau punya circle yang kau nak keluar,
Diorang selalu dulu cakap nanti keluar nak kena keropok lah, kena rembat lah apa kan. Pada aku that was mungkin dululah. Tapi sekarang aku rasa Alhamdulillah mereka memahami lah. Diorang akan, some of them will say, okay lah, up to you, this is your life, this is your decision. Tapi diorang akan cakap, kalau apa-apa kau can come back to us. Jangan mudah termakan lah dengan tu kan. Because at the end of the day, kau nak berubah, don't take that. Jangan cakap tak apa aku try, nanti kalau tak boleh aku patah balik. Jangan ada that mindset. Take the opportunity. Yang sekarang ni nak keluar baju ni, tak payah kena rembat lah, tak payah bayar duit apalah semua. Kau can keluar je, boleh relax je. Kau bilang orang yang tertentu, kemudian kau dah boleh relax, cuci tangan. Okay, live a new life daripada dalam prison. Pergi kerja. Kalau kat kerja tu mungkin kau jumpa juga orang-orang yang sama. Pergi sekolah. Kat dalam prison tu ada prison school. Pergi sekolah. Kat sekolah mungkin orang-orang yang pergi sana adalah kurang sikit daripada toxic. Pasal diorang pun mungkin nak berubah. Diorang pun belajar sebab tu kan. Diorang pergi sekolah. Diorang nak berubah juga. So pergi sekolah. Tukar environment walaupun kat dalam. Kau have to learn to change your environment walaupun tempat tu kecil. Kerana macam aku cakap, bila kau keluar prison, it's a bigger space. A bigger space, maka lebih senang. Kalau kau tak boleh berubah daripada dalam, kan, it's gonna be tough untuk kau berubah kat luar. But the moment kau boleh berubah daripada dalam, it will be more easier. It will be easier for you to change bila kau release. Start the changes from dalam. Ada kelas agama pergi belajar, ada apa-apa program pergi sign up. Macam aku cakap tadi, belajar, pick up skills. Jadi kau keluar kat dalam macam-macam. Nak belajar masak, nak belajar media, nak belajar Microsoft, apa ni semua ada. You just need to jaga kau punya conduct and apply. Itu the most important thing. Life has to start changing from inside prison. Jangan tunggu keluar. And then kau kena detach diri kau daripada kawan-kawan yang toxic, yang negatif. Kalau kau satu bilik tak boleh lari, yes. Kalau kau nak, kau pergilah tukar bilik, cari kawan-kawan yang kira, semua yang kira dah relax ke. Macam itu. Pasal kalau kau dah duduk satu bilik 23 jam bersama, kadang-kadang berbual benda-benda lama, teringat. It triggers one feeling tau. Kita ni lemah. Kadang-kadang lemah. Fitnah tu menjentik-jentik hati kita. So, try not to talk about those negative things lah. Macam aku cakap kan, all those negative things tu, dia membuat kita rasa macam rindu. So, jangan rindu-rindu benda-benda negatif. Dia boleh change kita daripada positif kepada negatif balik. You have to start to talk about positive thing. Sit with positive people daripada dalam. Kalaulah let's say kau cakap, oh dalam susah, tak ada ni, then like I said, walk alone. Kau kena belajar untuk berjalan sendiri. Kau kena buktikan kepada kawan-kawan kau yang daripada dunia gelap ni, yang kau betul dengan apa yang kau nak buat. Walk alone. Boleh. Trust me, boleh. You can walk alone, you can do things alone. Diorang tak akan kacau kau. Diorang in fact mungkin tunggu kau kembali kepada diorang. Tapi jangan. Walk alone. Build that strength, that determination, that motivation daripada dalam. Kerana kalau kau really prove to them yang kau boleh bertahan bila kat dalam, kau keluar, diorang tak akan kacau kau. Pasal diorang, some of them dia ada good intention lah. Macam diorang tak nak kau kesorangan, diorang want to be there for you, because that's the bond, the brotherhood, the acceptance yang they willing to give, and that's what you willing to take dulu kan. Sebab tu kau dengan diorang. Tapi kau kena ingat, itu semua hanya akan pull kau back kepada dunia-dunia gelap tu yang kau tak nak. So you have to release all that. Kau have to know that apa pun aku tahu kat luar tu ada circle yang sama juga, boleh kasih sama juga, tapi ke jalan Allah. Itu je. Kau have to believe in that. Kau have to believe in that. But before kau jumpa that circle, kau have to walk alone. You have to walk alone. Jangan takut untuk walk alone. Kerana apa tahu? Orang yang tetap berjalan tu, dia yang akan jumpa. Orang yang stay at that place, dia tak akan jumpa apa yang dia nak. Dia tak boleh expect benda tu datang kepada dia. Dia have to go and find. So, be that person yang go out and find what he wants. Bila kau dah keluar, never try to tunjuk kau punya jiwa kepada kawan-kawan lama kau. Go and meet them, meet and greet session. Jangan. Go and continue with what you want to do. Cari pekerjaan, stablekan diri. Kalau ada keluarga, spend time dengan keluarga kau. Kerana banyak masa kau dah terbuang kat dalam, this is the time to give back to your family. Do positive thing. Find a new circle. Pergi belajar agama kat luar.
Pergi kelas agama, very important. Kerana kat kelas agama tu kau akan jumpa orang-orang yang mungkin macam kau, dah berubah. Kau jangan terkejut pergi kelas agama nampak orang ada tattoo juga, you know. These are the kind of people yang kira kau nak dampingi. Jangan ego. You have to open up to this kind of people. Because maybe they have been there for quite some time. Then these are the people yang kira kau can ask for advice. There is people yang kira kau can ask for strength. Macam mana? Learn from people yang dah go through. So, if you want to know where you can get to meet these people, you have to try to go to this kind of places. Then kau akan jumpa orang-orang ini. Kau nak kena ingat tau, the strongest person tu is not the one who can influence a crowd. Okay, the strongest person is the one who can stand alone when the crowd is heading in the wrong direction. Kau seorang pun kau boleh jalan, walaupun ramai-ramai orang ni pergi ke direction yang salah, kau tak ikut diorang. Kerana real strength, dia bukan about following people wherever they go. Okay, it's not that. That is not real strength. Okay, real strength is having principles, prinsip kehidupan that guide where you want to go, where you know is the right place to go. That is real strength. Mempunyai prinsip dalam kehidupan. Okay, so what kind of people are influencing your life today? You have to ask yourself. And are they helping you become the better person you want to be? Or are you one of the person that is destroying someone's life? Ask yourself. Kalau kau rasa kaulah orang yang merosakkan kehidupan orang, ingat, apa yang kau buat akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau akan dipertanggungjawabkan. Kalau engkaulah orang yang ingin mengubah kehidupan, ingat, pintu-pintu taubat, peluang-peluang perubahan banyak, sekarang banyak. You just need to know where to touch, you just need to know where to go. Ingat, jangan hidup dalam kehidupan yang kira apa tahu, kau buat tu kerana orang lain. Buatlah, hiduplah dalam kehidupan yang itu yang kau nak. Kalau kejahatan yang kau nak, maka aku cadangkan supaya kau muhasabah diri, apakah benar hidup dalam kejahatan, hidup dalam kegelapan tu betul-betul yang kau nak. Kalau kau ada anak, apakah itu kehidupan yang kau nak anak kau go through? Kalau kau cakap tak, kau nak anak kau go through a better life, then the better life should start with you, not your child. Think about it.